Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung pengajian kita pada muka surat 126. 126. Pelajaran yang ke-17, hukum lam lafaz al-jalalah. Hukum lam lafaz al-jalalah. Lafzul jalalah. Yang pertama, lafzul jalalah ialah kalimah Allah walaupun dimasuki mim bertasydid di hujung. Dinamakan sebagai lafaz al-jalalah ataupun lafzul jalalah sekalipun dimasuki perkataan lafaz tersebut dengan mim bertasydid. Ya, lafzul jalalah ini lafzul lafaz jalalah biasa kita jumpa perkataan Allah. Ini lafzul jalalah. Dan ada juga perkataannya yang Allah dengan huruf mim bertasydid. Okey. Demikian itu juga termasuk dalam kategori lafzul jalalah. Yang kedua, lam lafzul jalalah. Lam pada lafaz lafzul jalalah iaitu lam berbaris fathah yang dinamakan sebagai lam lafzul jalalah yang perlu diambil perhatian bacaan dia adalah pada huruf lam yang berbaris atas yang terdapat pada lafzul jalalah. Mana dia lam yang berbaris atas? Inilah lam yang berbaris atas. Lam lafaz al-jalalah ada dua hukum. Cara bacaannya ada dua cara, iaitu tafkhim tebal
yang juga dikenali dengan namanya taghlidh. Taghlidh juga tebal, dan juga tarqiq, nipis. Jadi lebih kurang sama dengan hukum ra. Ra tebal dan ra nipis. Tafkhim atau taghlidh bermaksud menebalkan sebutan huruf sepenuh mulut dengan mengangkat lidah ke langit-langit ketika menyebutnya. Contohnya perkataan Allah. Allah, lidah terangkat ke langit-langit, keseluruhan lidah tersebut naik ke langit-langit, di hujungnya menyentuh langit-langit ketika menyebutnya. Manakala tarqiq bermaksud menipiskan sebutan huruf dengan ruang, dengan membuka ruang antara lidah dengan langit-langit ketika menyebutnya. Ini nipis, senang nak sebutnya. Okey, satu. Lam lafzul jalalah dibaca tafkhim, dibaca tebal, taghlidh, jika sebelum lafaz Allah tersebut berbaris fathah atas ataupun dhammah berbaris di hadapan. Jadi pembacaan yang pertama dibaca dengan taghlidh, dibaca dengan tafkhim ketika mana sebelum lafaz Allah tersebut ada berbaris di atas dan juga berbaris hadapan. Contoh, qalallah, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas, maka dibaca dengan taghlidh tebal seluruh ruangan mulut, sebutan penuh dalam ruangan mulut dengan mengangkat lidah ke langit-langit. Qalallah, qalallah. Contoh yang kedua, subhanakallah, subhanakallah. Contoh yang ketiga, qad ya'lamullah. Dan yang keempat, wa idh qalullahumma, wa idh qalullahumma. Yang kedua, lam lafaz al-jalalah dibaca tarqiq, dibaca nipis jika sebelumnya berbaris kasrah, baris bawah. Contoh, bismillah, qulillahu, qulillahu. Okey, ini agak mudah nak difahami. Cuba buka Al-Quran muka surat 53. Boleh disebut dengan dua orang Umar. Kalau dua orang Umar, Umran, Umran. Kalau Imam, Imran ni Rusi.
Dua gusi. Gusi gigi. Salah sebut. Dua gusi. Yang penting bila sebut ni Ali Imran, surah ni adalah kisah dekat tentang keluarga Imran. Disebut ya Ali. Ada doa. Allahumma tawwi. Yang hafal Allahumma tawwi. Allahumma ni perbincangan kita maksudnya Allahumma tawwi umurana. Apa maksud dia? Allahumma, ya Allah, tawwi. Apa dia tawwi? Panjangkan lah umurana. Umurkan. Umur ni umur lah, usia kan. Okey. Ada orang membaca juga Allahumma tawwi a'malana. Amin. Kononnya umur ni mufrad, singular. Dan a'mal ini jamak ataupun plural. Umurkan. Ya. Jadi perkataan jamak di sini, plural ini salah. Bukan maksud umurkan. Ya. A'mal ini maksudnya gusi. Jadi panjang gusi dah. Panjanglah gusi tu. Jadi hati-hati baca. Okey. Di sini ada kesalahan yang agak tak elok lah kesalahan tu, walaupun tak salahnya tapi tak elok. Ketika mana kita membaca salah. Ni surah Al-Imran begini. Salah lah, tak elok. Salah sebut nama orang ni. Ataupun sebut Ali. Surah Ali Imran. Nama dia tukar. Nama dia Ali Imran. Padahal di sini bukan tentang Ali, tapi tentang keluarga Imran. Sama ada kita baca selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad. Keluarga Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau letak Sayyidina di sini al, bukan wa ala ali wa ala alihi Muhammad. Ini salahnya. Wa ala alihi Muhammad. Kadang ni kalau hutbah pun jelas sangat. Kita ni
dengar tak sedap kan. Nak tegur tak boleh kan. Lahor tegur. Tapi sepatutnya tak berlaku. Ala ali keluarga. Okey. Okey, muka surat tadi surah ramai. Tengok lah. Satu orang berkata. Dua orang berkata. Ni dua orang berkata. Bila ada sahaja sebelumnya sesuatu ini masuk dalam tata bahasa Arab, dia boleh terhilang benda ini menjadi qala sekarang. Okey? Ini dua orang. Qala ni dua orang berkata. Qalu. Nah. Ramai yang berkata. Mereka berkata. Kadang ini terpaksa dibuat menjadi qalu. Ini tentang bahasa Arab lah. Jangan fikirlah pening. Okey. Perhatikan pada tanda jamak, tanda ramai. Ini dipanggil waw jamak. Menunjukkan ramai dua. Memang dah sedia dia ada. Dia mati kerana waw ini menunjukkan ramai. Dia mati menunjukkan ramai. Kata bahasa Arab. Lalu berjumpa dengan perkataan Allahumma. Bila baca, maka terus sahaja membaca dia. Di sini ada alif yang mati asalnya. Anggaplah dia mati. Dan sekiranya kita wakaf di sini, dia akan jadi mat asli. Qalu wa. Okey. Tapi ketika kita wasalkan dia, maka bunyi daripada lu tersebut akan masuk ke dalam lafaz Allah. Bacaannya qalullah. Qalullah. Okey. Di sini dibaca dengan tafkhim ataupun taghlid tebal. Sebab tebal? Sebab sebelum daripada huruf yang mati itu berbaris di hadapan. Okey? Okey, faham? Nah, ada lagi kemuskilan? Di sini tak boleh baca. Kalau sebelumnya berbaris di bawah, dan dia bukan mat. Contohnya dia bukan mat, tetapi dia huruf, tapi sebelumnya berbaris bawah. Contohnya apa? Mim tersebut berbaris mati. Ya. Mim berbaris mati sebelumnya.
Belum berbaring mati. Jadi ada dua mati jadi. Ada dua mati di sini. Baik. Mim di sini dia tidak ada tanda-tanda macam begini. Tanda-tanda jamak, tanda-tanda turun. Dia tak ada sebagai tanda. Dia mati dengan sebab waqaf sahaja. Dia mati dengan sebab kita waqafkan dia, ataupun dia asal mati. Memang dah mati, tetapi berjumpa dengan perkataan Allah. Maka di sini ada cara baca yang berbeza. Okey. Tengok di sini. Ini satu soalan yang bagus yang boleh nambahkan lagi pemahaman tentang bacaan. Sila buka surah Ali Imran ayat yang pertama. Surah Ali Imran ayat yang pertama. Okey. Kita sudah pun belajar cara membaca fawatihus suwar ataupun huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Resam imla'i tulisan Al-Quran yang lama tu, di sini dia ada tanda tasdid. Yang resam Osmani sekarang pun ada tulis tasdid. Tasdid ada? Tak ada kan? Ini tulisan resam Osmani yang lama dia ada tasdid. Sekarang tak Osmani. Okey. Kita dah belajar bagaimana cara nak membaca huruf muqatta'ah, huruf yang di awal surah, permulaan surah. Okay, di sini kita sebelum kita baca, kita tengok dulu apa hukum tajwid. Okay? Yang pertama, apa hukum tajwid yang ada pada ayat pertama? Sebab dari dengur. Mana dengur ni? Lam mim. Okey. Keluarkan lam ni. Alif ni tak lam.
mim mati bertemu dengan mim idgham lain ataupun mimi, jadilah dia idgham berdengung dua harakat. Bila 6 harakat, lepas tu ada antara mim di lam 6 harakat 2, 3, 4, 5, 6 lam. Sini ada 2 lepas tu ada mim 6 harakat. Mim. Okey. Mim. Mim ya mim. Okey. Lagi apa hukum yang ada? Okey, yang tadi mad lazim harfi mustaqbal. Lam ni 6 harakat. Ada mim satu lagi ni, tak ada lagi hukum ni. 6 harakat juga. Ya, adalah hukum tu. Mad lazim harfi pada perkataan, pada ayat yang pertama ni ada 2 hukum mad lazim. Okey, itu yang pertama. Isu yang kedua, kita nak cuba baca wasal dengan ayat yang kedua. Tajuk malam ni. Agak-agak macam mana nak baca? Ha? Okey. Kaedah dia, tata cara bacaannya ialah sekarang ni di sini kita matikan huruf mim kan? Mim 6 harakat. Kemudian huruf mim yang terakhir ni berbaris mati. Pada ayat yang kedua, alif juga berbaris mati. Sebab tak berbunyi. Betul? Tak berbunyi. Okey, dia baris mati. Kalau sekiranya kita tidak di sini waqaf, di sini akan berbunyi apa? Allah. Dia akan baris atas. Okey. Disebabkan sekiranya kita membaca sambung wasal akan bertemu 2 mati. Jauh sangat. Okey. Mim mati ya. Semuanya 2 mati. Sebelumnya lagi mati lagi. Okey, ketika dia tak boleh baca. Tak boleh baca sebab dah mati semua. Kaedah asal dalam bacaan, bila dia mati bacaannya, maka dibariskan bawah. Kaedah biasa. Tapi disebabkan sebelum ini adanya hamzah wasal. Apabila kita baca ibtida, kita mulakan bacaan dengan kita mewakafkan di sini, maka kita akan bunyikan baris atas. Ya, disebabkan sebelum ni dah banyak sangat mati. Ya, mudah cerita. Artinya baris atas
ibtidak yang pertama ni dengan Allah tersebut berpindah balik as. Jadi kita nak baca dengan wasal. Alif, lam, 1, 6, 2, 6, kemudian wasal. Alif, lam, mim, Allah. Kalau baca laju, alif, lam, mim, Allahu la ilaha illa. Di sini ada cara dua bacaan. Yang pertama dibaca dengan 6 harakat bila nak baca sambung. Dua cara baca. Satu bacaan dikekalkan dengan 6 harakat mad lazim harfi mukhaffaf. Cara yang kedua dibaca dengan mad asli. Boleh baca dulu. Alif, lam, mim, Allahu la ilaha illa. Cara baca. Okay? Jadi ini pentinglah. Sebab kadang-kadang ada orang baca melanggar, tak mengikut cara bacaan yang betul. Biasa tak jumpa ni? Tak biasa jumpa ni. Ada tak bacaan yang berkaitan dengan Allah ini tetapi biasa dengar dan biasa langgar? Biasa bu, kan? Ada tak? Tak ada? Oh, ada punya. Pasal pula. Cuba buka surah Al-Ikhlas. Ambil surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, muka surat 604. Surah yang lembaran yang terakhir. Biasa tak berlaku pelanggaran? Biasa kan? Wasal kan? Macam mana baca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul? Kan? Betul ke salah? Betul. Bacaan tu betul tak? Ha? Betul. Betul? Apa?
Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ha? Betul. Kenapa betul? Okey. Ketika mana bertemunya tanwin bertemu dengan alif lam, apakah boleh dibaca? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh baca. Tanwin bila wasalkan, bila kita wasalkan gini jadinya. Tanwin bertemu dengan alif lam. Lam alif wasal lam di sini. Kena tambah nun. Nun berbaris bawah. Hilanglah satu baris. Kita baca. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Betul. Persoalannya, kenapa nun timbul? Tiba-tiba ada nun pula. Pandai-pandai tambah daripada tanwin. Kenapa tanwin? Kenapa salahkan tanwin? Siap. Yang tuduh-tuduh ya. Okey. Tengok. Bunyi dia apa? Sama tak hukum tanwin dan mati? Sama, hukum tanwin dan mati. Jadi sama juga dengan biasa kita baca doa selepas azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah. Okey, di sini ada tanwin. Tak nampak nak dibaca ketika bertemu dengan alif lam di sini kerana dia ada wasal. Cara nak baca di sini tanwin dan sama dengan bunyi dan, maka nun inilah yang muncul tak di bawah berbaris bawah. Kenapa nun yang mati ini tak pindah saja dan berbaris mati? Kenapa bunyi dia begini asalnya kan? Kita terjemahkan di sini, kita jadikan dia dan juga nun yang mati pindah kat sini. Tapi kat sini kenapa tukar pula baik bawah?
kenapa baris bawah? Sebab kalau mati juga sama juga. Sama dah juga. Sama dah juga bunyi dia dan bunyi. Sama juga dan juga. Nak baca macam mana? Tak boleh baca lah. Ya? Baca baris atas. Baca baris atas, bunyi dia apa? Dana. Ya? Sedangkan di sini bila berbaris mati, bunyi yang paling hampir dengan dia adalah bunyi bawah. Ya? Bunyi baris bawah. Ya? Bunyi yang paling hampir dengan baris mati adalah baris bawah. Maka cara bacanya ialah Adi Sayyidana Muhammadani wasi Qul huwallahu ahad dunillah. Okey. Apa akan jadi kalau baca Qul huwallahu ahad lillah samad? Ahadu dulillah. Huwallahu ahadu lillah samad. Di sini ahadullah. Ahadun Huwallahu ahad. Satu orang baca Huwallahu ahad. Huwallahu ahadu lillah. Dulillah. Kalau baca dulillah, bilang dia dah betul lah satu. Cuma kita tambah lil. Dulil. Tambah lam. Kalau masuk lam di bawah hi, ada maksud bagi ataupun untuk. Untuk. Jadi pertama kita tambah satu huruf. Pandai-pandai kita tambah. Kan? Dia tak ada huruf tu kita tambah. Di sini kita tak tambah huruf. Kita tambah bunyi. Sebab asalnya bunyi daripada tanwin. Dan tidak timbul pun sebarang huruf yang memberi makna yang lain. Di sini Qul huwallahu ahadu lillah, ahadu lillah, maka kita nambah lam di bawah bermaksud bagi Allah. Bagi Allah. Bagi Allah yang tempat memohon. Jadi maksud daripada ayat tersebut tidak sempurna. Jadi sebab itu kena baca dengan betul. Sini timbul huruf no. Jadi siapa lagi yang akan membetulkan keadaan ni, melainkan yang nak belajar lah. Belajar. Jadi bila baca, orang baca kat sebelah Qul huwallahu ahadu lillah, kita bacalah Wallahu ahadu lillah samad. Biasa terjadi di yang imam pun kadang terjadi juga. Bukan baca Qul huwallahu ahad, dia baca tasbih. Subhanallah wa bihamdi. Setelah baca dia subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 33 kali subhanallah wa bihamdihi daiman. Qaiman. Iman. Abadan. 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 Alhamdulillah. Bertemunya tanwin dengan zawasah.
subhanallah subhanallah, dia pun tutup subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abadan alhamdulillah. Kalau nak baca wasal, qaiman abadan nil hamdulillah. Qaiman abadanil hamdulillah. Itu cara baca yang kalau dia baca abadan alhamdulillah, betul ke salah? Itu kalau dia berhenti. Betul ke salah? Itu kalau dia berhenti. Betul. Ni kan dah salah tadi. Dibaca wasal kan? Contohnya baca begini ya. Allahu ahadulillahu samad. Betul ke salah? Kalau dia baca ahadulillah, betul ke salah? Salah kan? Betul. Tak, yang lain ni betul ke salah? Confused. Confused. Confused kan? Kalau baca qul huwallahu ahadu illahus samad. Betul. Illahus samad salah. 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 Apa salah lah? Kalau macam ni qaiman abadan alhamdulillah, salah ke betul? Dia berhenti ke dia sambung? Saya wasal tadi ya. Wasal. Qaiman abadan alhamdulillah. Betul ke salah? Salah lah. Salah. Bacaan tu salah. Kalau salah begini, lillah, berdosa tak? Dari maksud tadi tak cakap. Dari dia tak. Kita tambah, menambah maksud. Salah ke tak salah? Menambah. Salah kan? Salah kan? Tak boleh kata nak betul lah. Jadi salah, bacaan tu salah. Berdosa tadi. Bila salah betul ada dosa, faham? Berdosa tadi. Sebab dia tak sengaja tu. Kalau dah belajar, buat juga dah tahu, dosa buat tambah. Kalau tak tahu, tak ada lagi kesalahan. Ustaz jadinya mungkin dia berhenti ke baca situ? Kalau berhenti, abada. Iman abada. Berhentilah. Alhamdulillah. Okey. Tapi di sini dia wasal, dia tak tambah. Dia tak tambah pun. Iman abada alhamdulillah. Oh, kalau dia berhenti dia tak boleh kata qaiman abadan, tak boleh lah kan, kena abada. Kalau berhenti dia kena abadan lah. Nak berhenti abada. Kalau dia wasal, abada alhamdulillah. Abada. Cara baca tu salah, betul? Cara baca tu salah. Dosa ke tak berdosa? Tapi dia imam. Okey. Okey, bila dia tidak menambahkan nun di sini, bacaan dia salah. Bacaan dia salah. Tetapi tak dosa kat sini. Sebab tak berubah makna pun. Hanya berubah sebutan sahaja, bacaan sahaja. Salah pada bacaan. Cuma tak tambah apa-apa. Jadi tak berdosa. Jadi kalau dia buat sengaja pun, tak sengaja pun, dia tidak berdosa. Kerana tak tambah apa-apa. Cuma yang salah tu baca. Salah tu baca je. Sama macam orang India dia baca. Kita baca betul, dia baca terbalik.
Makna sama. Dia baca salah dia jaga. Kan? Tapi maksud dia sama. Jadi di cara baca dia tu salah tapi tak berdosa. Macam ni lah. Dia baca tak berdosa. Yang berdosa bila begini, menambahkan sesuatu huruf. Bentuk juga sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Kita menambah huruf berdosa. Kenapa menambah huruf berdosa? Walaupun tidak ada apa-apa makna, tapi kita pandai-pandai tambah. Sebab itu adalah perkataan Allah. Apa yang ditambah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditambah? Man. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditambah? Itu betul aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah waw. Sepatutnya nir rahman nir rahim, tak ada waw. Tapi sebabkan nun bawah ni tu kita tak tarkibkan, tak nipiskan betul-betul, maka muncullah huruf waw. Niu. Bismillah. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ini kena hati-hati. Daripada bacaan yang akan menimbulkan huruf Bismillah. Ini ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Dalam surah yang lain Al-Fatihah sama ke macam? Pada surah-surah yang lain sama tak begini? Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Nisa. Tak sama. Bismillah ni dia tak ada tanda nombor pada surah-surah yang lain. Hanya pada Fatihah saja ada nombor. Maknanya ayat Bismillah ni termasuk dalam Al-Fatihah, termasuk Fatihah. Okey. Perhatikan, fokuskan kepada huruf-huruf yang berbaris bawah ni. Semua yang berbaris bawah ni fokuskan dengan bacaan ni tipis. Bacaan tarkib. Yang kita nak bincang tadi yang pertama hi. Dibaca dengan tipis. Kalau dibaca dengan tebal, dia akan keluar bunyi wow. Hiu. Hiu. Seolah-olah dia seolah-olahnya begini. Ini jelas baca dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi dibacakan dengan nipis supaya masuk bunyi hi dengan bunyi ni dia akan masuk terus ke dalam huruf ro. Jadi tak adalah bunyi waw tersebut keluar bunyi waw. Bismillahirrahmanirrahim. Tak adalah keluar. Dia nak tahu dia keluar ke tak keluar, kita dengar sesuatu. Pakai mikrofon. Jadi ini kena perhatian. Balik nanti rakam dekat voice antara dekat member dengar tak bunyi wow. Ataupun dengar sendiri rakam kat record. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Ada tak bunyi wow? Ataupun baca dengan nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dapat dengar sendiri. Itu satu kaedah. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan bunyi wow. Bila hilang bunyi wow, barulah bunyi tersebut melambangkan tulisan. Okey, kita belum sampai lagi masa, kita habis saja belajar. Kita akan mula bersalaki membaca ayat-ayat dengan surah-surah, dimulai dengan surah Al-Fatihah. Sebagai gambaran awal, jadi untuk surah Al-Fatihah tentunya pastikan bacaan-bacaan ini. Sebab sayang nanti kita tak dapat sayang. Keluar tajwid 2 baca Fatihah dia tak betul. Sayanglah. Jadi cara dia pastikan melatih dalam sebagaimana yang terdapat dalam buku Iqra. Dalam buku Iqra, asas alif di atas a, ba di atas ba, ba di bawah bi, ba di depan, bu bunyi dia, ba bi bu, tak alif, tak alif, bunyi dia apa? Ba bi bu. Okey. Bunyi ba di bawah bi senang sangat membunyikan. Tapi terkadang-kadang yang itulah tak dapat nak baca dengan baik. Bunyi B lah, best. Tak berbunyi pun ada. Langsung tak bunyi. Salah tak kalau tak? Salah. Kenapa salah? Dia tak berubah maksud, tapi kita membuang huruf dan membuang maksud, makna. Nampak satu huruf ni maknanya dia dengan. Apa maksud dengan di sini? Bersama. Maksud dengan di sini kalau dalam kata bahasa Arab, dengan di sini adalah huruf sumpah. Huruf sumpah. Allah bersumpah dengan nama dia. Dengan nama Allah itu sebenarnya sumpah. Sebut sebagai al-qasam. Qasam itu sumpah. Ada lagi
apa huruf-huruf al-qasam. Al-qasam tu kira tu kan. Contohnya waw. Waw namakan waw al-qasam. Waw sumpah. Contohnya wal as. Allah bersumpah dengan masa. Demi masa itu Allah bersumpah. Wal as demi masa. Kenapa Allah sumpah dengan demi masa? Masa itu siapa? Ada yang tahu tak? Siapa masa? Ya. Masa itu makhluk. Dalam Al-Quran Allah sumpah banyak benda. Dengan Allah bersumpah dengan makhluk. Allah itu bukan makhluk. Allah itu siapa? Allah itu Khaliq. Makhluk itu dicipta. Jadi ini ada satu tambahan. Makhluk dalam bahasa Arab mim makhluk. Dalam bahasa Arab makhluk. Okey, asal perkataan makhluk ni kha lam qaf. Khalaqa. Apa maksud dia? Cipta. Kalau yang diciptakan ditambah dengan huruf mim dengan waw tersebut, maksudnya dia akan maknanya diberi dicipta. Itulah yang dicipta. Allah Khaliq. Ini kata nama pelaku, pencipta. Khaliq, pencipta. Jadi semua atas dunia ni dan mana-mana pun selain Allah itu makhluk. Allah itu Khaliq. Allah bersumpah dengan masa sebab masa itu adalah makhluk. Ada satu persoalan dalam sifat-sifat Allah. Adanya Allah Al-Awwal, Allah Al-Akhir. Apa maksudnya? Tahu tak maksudnya Al-Awwal Al-Akhir? Yang awal dan yang akhir. Awal akhirnya termasuk dalam masa. Masuk kan? Awal akhir masuklah. Kan? Apakah sifat-sifat Allah itu termasuk dalam makhluk? Tapi maksud sifat Allah itu al-awwal akhir. Macam mana nak mengartikan Allah itu yang awal, Allah yang akhir? Bila kita sebut awal akhir, nampak macam ada permulaan, ada pengakhir. Sedangkan Allah itu kekal sifat. Macam mana ada awal, ada akhir? Tambah sikit. Okey. Bila Allah bersumpah dengan wal as demi masa, kan? Seluruh makhluk
dia berada dalam program, sedangkan Allah tidak termasuk dalam program masa sebab dia adalah program. So kita tak boleh nak memasukkan apa yang kita faham seperti sebab Allah telah memprogram. Kalau ada komponen komputer, dia ada diprogramkan untuk tahan 2 tahun, 3 tahun, sayang masa dia akan tak boleh pakai lagi. Programmer ni dia dah programkan yang sedemikian. Jadi sifat Allah al-awwal al-akhir itu tidak seperti mana yang kita faham. Tak semana yang kita faham. Allah al-awwal, Allah al-akhir itu disifat dekat. Yang awal yang akhir itu adalah ialah yang menentukan pengawalan dan menentukan pengakhiran makhluk. Bukan awal tersifat itu sifat Allah, tapi sifat Allah mengawalkan makhluk dan mengakhirkan makhluk. Ya, sifat dulu. Okey. Satu saja, alhamdulillah kita dapat untuk baca dengan wasal, baca dengan tafkhim, taghliz dan juga tarkib. Allah kita akan ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 tajuk lagi. 7 tajuk lagi lebih kurang dalam sebulan lah. Sebulan je lah. Ini bulan 5 ni Bulan 6. Bulan 6. Lepas bulan 6 kita akan membaca Al-Quran. Dan hukum-hukum tajwid. Pada masa yang sama kita akan review dulu memati, mat, tengok balik supaya nanti kita boleh baca dengan dan memperbetulkan dengan cara bacaan kita. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim.